masih bertanya-tanya, varieti apa yang paling sesuai untuk ditanam? Kalau nak hasil yang betul-betul untung, jawapannya mudah. Tanam je bendi orkiden. Varieti orkiden ni memang terkenal dengan hasil yang sangat lebat. Ini disebabkan oleh struktur pokok dia yang short internal dan height branching boleh capai sehingga 10 cabang. Sebab tu dia dikenali sebagai Ten Brothers. Dalam sehari, satu pokok boleh dituai sehingga 3 ke 4 biji berbanding varieti biasa 1 ke 2 biji sahaja. Secara tak langsung, ini boleh tingkatkan hasil sehingga 50% lebih tinggi untuk satu pokok. Buah pula jenis hijau gelap, kurang fiber, memang sedap dimakan dan sangat sesuai untuk pengangkutan jarak jauh. Sebab tu ramai pembeli sekarang dah mula beralih kepada segmen macam ni. Dari segi penjagaan, orkiden juga lebih tahan penyakit, pokok kuat dan mudah diurus. Daunnya jenis seperti kaki ayam tirus, membantu mengurangkan serangan panah hijau. Proses penuaian pun lebih mudah, tak gatal sebab tiada bulu tajam. Dengan jarak penanaman yang sesuai, 1 ekar boleh memuatkan sekitar 3,630 pokok. Setiap pokok pula mampu hasilkan kira-kira 200 buah, menjadikan potensi hasil cecah sehingga 8 tan per ekar. Kalau nak hasil luar biasa, pilih varieti ni, Ten Brothers Orkiden. Pilihan tepat untuk bendi lebat berbuah. Jom, cuba sekarang.